Kau buat apa ni? Tak ada, aku tak ada buat apa-apa. Kau jangan buat benda tak perlu, Apa kau ni? Main tuduh-tuduh pula. No. Jangan tekan. Okey. Dulu aku start hari dengan scroll shopping. Sekarang start dengan weekly planner dan tabung simpanan. Dah jadi rider betul ya sekarang ni? Aku kalau duit masuk, bonds. Ini betul-betul advance. Ini semua sebab kau. Kau ni tak payahlah nak puji aku lebih-lebih. Thank you. Ni, kau nak pergi kerja dah? Pergi kerja ni. Hati-hati ya. Orang aku. Baik. Selamat pergi, selamat pulang. Baik. Aku rasa kan rumah ni macam lain tau sekarang. Asal lain? Kau tahu, sebab dulu kau sibuk kumpul pasal. Sekarang ni kau kumpul balang-balang ni semua pula. Eloklah. Kan lebih baik macam tu. Bagus-bagus. Ni, balang-balang ni semua tak ada ke yang untuk bersara punya? Besaranya? Besaranya ada. Tapi yang besaranya, aku simpan kat tempat yang lebih selamat. Faham. Aku bangga dengan kau sekarang ni, bro. Okey, tak apa. Kau sambung, Hmm. 2025 merupakan satu tahun yang aku rasa banyak memberi pengajaran pada aku. Daripada aku FOMO nak beli semua benda, sampailah aku rasa yang aku seronok bila duit dah tak lari daripada aku lagi. Ya, aku rasa aku suka diri aku yang sekarang ni.